Kita cuba 3 gabungan ini terus. So, first thing, kita akan letak sos tomato. Oh, ya Allah, banyaknya. Kita letak kicap pula. Ya Allah, banyaknya. Ya Allah. Tembus sampai ke belakang ni, tuan-tuan. Dan juga minyak terpakai. 1, 2, 3. Bergenang minyak dia. Gabungan kicap, sos tomato, minyak terpakai. Ini adalah cucian kali ke-6 menggunakan basuhan yang sama. Adakah boleh menghilangkan kesan kotoran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Macam ni kira macam cuci dekat mesin basuh lah ni. So, kita akan tengok hasil cucian minyak terpakai, kicap dan juga sos tomato yang telah kita tuang secara live juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah bersih. Alhamdulillah. Masya Allah, bersih. Hilang. Wow, saya pun impresif. Saya pun pada cucian kali ke-6 menggunakan cucian yang sama. Kali ke-6 menggunakan cucian yang sama. Wow, depan belakang bersih. Tak ada kotoran langsung. Wow. Kita cuba 3 gabungan ini terus. So, first thing, kita akan letak sos tomato. Oh, ya Allah, banyaknya. Kita letak kicap pula. Ya Allah, banyaknya. Ya Allah. Tembus sampai ke belakang ni, tuan-tuan. Dan juga minyak terpakai. 1, 2, 3. Bergenang minyak dia. Gabungan kicap, sos tomato, minyak terpakai. Ini adalah cucian kali ke-6 menggunakan basuhan yang sama. Adakah boleh menghilangkan kesan kotoran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Macam ni kira macam cuci dekat mesin basuh lah ni. So, kita akan tengok hasil cucian minyak terpakai, kicap dan juga sos tomato yang telah kita tuang secara live juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah bersih. Alhamdulillah. Masya Allah, bersih. Hilang. Wow, saya pun impresif. Saya pun pada cucian kali ke-6 menggunakan cucian yang sama. Kali ke-6 menggunakan cucian yang sama. Wow, depan belakang bersih. Tak ada kotoran langsung. Wow.